Ini dia panggil coating cermin. Yang ini daripada Sky City. Biasanya untuk coating cermin macam ni, lepas kita dah polish bersih semua, kita kena lap dengan air. Dah bersih, lap dengan air, bilas pula dengan asid. Ni lap dengan alkohol. Okey, alkohol ataupun IPA, isopropyl alkohol, nama penuh dia. Okey. Okey, cepat. Okey, dia akan jadi macam ni. Bukannya awak nak macam ni, sekejap kat sini, sekejap kat sini, bukan. Okey, kenapa saya cakap tak cukup? Kalau awak tengok sekarang condition dia, okey, nampak ada kena, ada tak kena. Dia jadi macam ni. Dalam awak sapu ni, kalau terkena ni plastik, contoh macam ni. Tindakan. Okey, tindakan dia mudah. Awak lap balik, bersihkan. Lap sebelum dia kering. Tinggalkan dalam masa 20 minit. Nampak air dia? Corak air. Ini yang tak coating. Bilas. Sampai sini. Okey, ini yang tak coating. Okey, lepas. Okey, nampak dia basah. Okey, ini yang coating. Awak punya air dia cepat kering. Kalau kita bawa kereta betul-betul dekat highway, dia punya aktif. Dia akan aktif ni bila? Lebih kurang dalam 40 ke 50 km sejam baru dia jadi air. Air tak lekat. Kalau awak setakat bawa 10, 20, dia akan macam tu je, dia tak berapa kuat lah. Dalam kelajuan 40, 50 ke atas, baru air tu jadi macam ni. Bau luncur.